Okay, alright. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Bertemu kembali di dalam channel baru. Pada pagi hari ini saya nak mencari apa ni? Kerang lah sahabat. Minta maaf lah baju lama baju lama. Kata sahabat saya pakai baju lama Larul, baru hasil padu-padu. Pelan-pelan. Ada orang ketuk kat sini ni. Okay, alright. Kita teruskan lah dengan pencarian. Tak tahulah ada ke tak ada. Kita sama-sama tengok lah. Ada lagi ke tak ada. Jom. Oh, minta maaf lah sahabat. Apa yang berlaku tadi, mungkin saya rekod tak penuh. Ini hasil anak saya. Dia dah cari lah. Saya pun dah ada dah. Jom kita cari lagi sahabat. Kawasan-kawasan ni. Sebelah sana sikit, sana sikit. Tadi saya dah rekod tapi dia dah mati. Tak perasan tadi. Aduh. Dapat lagi? Oh, dua lah. Mantapnya. Mantap. Ada tak? Oh. Ada lagi? Mantap. Supaya dapat penuh. Supaya kawan-kawan kita subscribe. Aduh. 3 4 macam ya ni. Bukan. Dia macam ya pun ada. Ada lagi. Banyak. 2 besar. Mantap tu. Mantap padu. Kita akan update lagi. Ya ke? Oh, 2. Nampak punya. Ada tak tadi? Ada kan? Banyak. Banyak. Banyak besar. Nak main kat sini je lah je. Tak payah pergi jauh-jauh. Penat. Okey, jom. Teruskan lagi. Air puasa ada. Air puasa ada. Ini bukan time puasa ada. Besar. Air besar. Pasal air kecil tu. Ada kan? Tidak ada tak? Tak ada. Okeylah sahabat, saya nak cari dulu yang banyak. Nanti kita jumpa lagi. Pencarian dia macam ni lah sahabat. Kita kena jalan lalu kan.
mata dia. Kalau ada yang berbuih, kalau tak ada pun kita letak je tangan kita. Letak je. Okay, cari dulu. Ni cari dulu. Okay, alright, jom cari lagi. Nampaknya keberhasilan tadi sini banyak. Tak rapat. Bapak dia pun tak rapat aja. Di hari pertama ni dia memang mantap lah. Hari kedua besok dah tak ada dah. Kalau keadaan seperti ini, dia akan mengeluarkan satu hembusan lah. Push dia. Nampak? Ada. Tak ada lah. Ini tak ada. Alright, jom. Tarik lagi sampai penuh. Macam ada. Tak ada. Tadi. Dia macam-macam bentuk penyamaran dia buat macam-macam bentuk lah dia buat. Besar. Aduh. Okay, kami nak cari dulu. Nanti kita jumpa lagi. Tengok macam mana. Anak saya cari. Ada dulu. Apa ni? Ada. Besar kan? Tengok betul. Nampak ni? Besar. Kecil. Boleh lah. Banyak. Besar. Tu ada banyak pok-pok. Yes, kita baru sampai lagi dia dah menghembuskan. Jadi kita kena tengok betul-betul. Mata perlu ke depan. Okey lah, jom. Mata kita ke depan dulu untuk kita nampak dia apa ni, mengeluarkan dia punya hembusan tu. Dia nak tutup kan. Macam tu ni lah. Nampak? Untuk besar. Kalau macam ni besar sikit. Nampak? Besar sikit. Hari tu saya pergi juga, tapi tak banyak. Dapat 1 kilo je. Tapi time tu saya tak buat video lah. Time tu saya tengah lemah lagi. Yang rumah pula saya buat kerang. Dia kena macam ni. Lumpur dia kena macam ni, baru dia ada. Sama tu hari lumpur dia tak ada lumpur dia lain macam. Agak nak kata tu susah tu tak susah sangat, tapi nak kata senang pun dia tak senang lah. Aduh. Mana? Ada mana? Aduh. Kalau dah kurang je kita letak balik. Dah kurang je kita letak balik. Okay, alright. Benda boleh tipu. Tak adalah sabar. Yang ni
Saya dapat 2 kat sini tadi. Jadi 5 kan. Gitu. Kat sini susah sikit lah. Tak apa. Carian dia ada tapi agak lambat sikit lah. Nak cepat tak boleh ya. Cari betul-betul. Ada. Kalau orang nak belajar pun boleh. Dia macam ni juga. Macam ni lah. Nampak? Dia seakan-akan ulat, tapi bukan ulat ya. Itu adalah kerang tuan dia. Nampak ke tu? Ni dia. Tapi kecil lah. Tak nak. Ini besar-besar je bang. Kerang ni pandai. Ni mata biru. Tai biru. Yang ni tai biru. Biru macam ni lah. Dapat lagi. Dekat atas ni tak ada rasa apa. Kalau dia ada ni. Kalau dia tak ada, dia jalan jauh macam mana pun dia tak ada. Ada kecil sangat, nampak? Kecil sangat. Inilah benih dia yang kita akan tinggalkan kat sini. Jangan ambil tau. Jangan ambil, kecil sangat jangan ambil. Dia ada membiak. Dia ada terus ada kat sini. Senang. Susah ni benda ni nak ada. Sini pun jarang-jarang ada. Ini pun dulu makcik cakap, makcik yang biasa cari ni, dia kadang cari pahat. Biasa dia yang tunjukkan kat saya lah. Terus sini ada ni. Ya, dia yang cari tu yang viral tu. Okey lah, jom, let's go. Kita cari pergi sawah. Anak saya dah main dah kat sini. Saya lah. Ini lah recording yang terakhir lah mungkin. Besar ni. Dia kalau ada, dia akan ada. Ni nampak. Dia macam ni tu. Kalau yang nampak lah. Kalau yang tak nampak, kita dapat kesan dia dengan buih. Dia punya tekanan air. Ada. Tu dia. Kalau saya record ngam-ngam, dia ada, senang je bang. Kalau dia tak ada, susah sikit. Yang kita tak buat record tu, dia ada. Besar bang. Mantap. Aduh. Ni pun ada juga. Kecil. Tu pun ada. Nasib baik lah. Nasib baik dia ada. Saya buat video ni. Nasib baik dia ada. Ini pun dia. Wow, 5-6 biji lah. Sana pun ya. Sudah sana pun ya. Sebab apa tu? Nanti tapak saya nanti. Saya dah tak pergi lah. Sebab sini saya dah pergi. Tu lah. Mana saya kena pusing buat satu jalan untuk sampai ke tempat yang ada tadi dah. Mana tadi? Macam tu lah sahabat. Tak jumpa. Tadi. Hai. Ni dia. Ni dia lah. Orang tengok mesti dah cakap, oh tak jumpa lah tu. Dia pusing-pusing macam tu, tak mungkin lah dia jumpa. Ada bang, ada. 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 InsyaAllah ada. Ni dia bang. Nampak? Dia mengeluarkan satu tekanan air. Macam ni pun ya kadang. Ada je, nampak je. Sini pun ya, sini pun ya. Nampak pun ya mungkin. Tadi 5, sekarang 6.
11. 5 dan 11 lah. Jujur ada lagi besar. Saya main cakau je. Tengok macam lubang dia agak besar sikit macam ia kan. Tengok macam ni lah. Macam ia. Ia nampak. Dia tak akan mengeluarkan lah. Dia tak akan keluarkan apa tu, tembusan dia. Ni ia ni. Tapi bukan. Kadang-kadang ulat. Okey, kita jangan pergi sini. Kebanyakan tadi ada kat bawah tu. Kita turun kat bawah tu. Turun kat bawah tu lagi. Membongkok dah ni sahabat. Ada. Ada lagi. Sekejap. Dia mesti akan ada lagi. Sabar Dia memang perlukan masa macam kita juga. Kita perlukan masa juga untuk loading benda kepala kita ni kan. Oh ya, nampaknya dah tak ada. Ni dua. Kadang dua macam ni je ni. Nampak kecil sangat lah tapi. Sekejap, turun bawah sikit. Ada. Kalau ada dia dapat, kalau tak ada dia tak ada. Ni ada satu. Saya dapat satu. Mungkin je. Bukan. Aduh. Mungkin je. Bukan. Nampaknya dah tak ada dah. Dia ada. Okeylah, jom saya lanjut lagi. Tengok berapa banyak saya boleh dapat. Okeylah sahabat, saya dah selesai dah. Alhamdulillah. Pencarian pada hari ini adalah sahabat. Tapi tak banyak. Tapi adalah, alhamdulillah. Ni dia. Itu dia sahabat. Ada jugalah. Ini anak saya punya. Ni saya punya lah. Dia cakap jangan campur kata dia. Besar-besar saiz je sahabat. Anak saya punya besar-besar saiz. Ini saya punya. Saiz dia memang besar-besar sahabat. Dah sebelah. Tak boleh. Ada tunjuk Rik dekat tangan. Banyak-banyak lah, banyak-banyak. Lagi dua tangan hitam ada dua tangan. Tak ada dua tangan, dua. Macam tu. Sampai melempar-lempar macam tu. Alhamdulillah ada jugalah. Saiz memang besar-besar. Memang puas hati sahabat. Ini buat masak sendiri boleh lah sahabat. Baiklah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Azira Channel. Semoga channel ni pun maju juga. Okeylah, kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah sahabat. Ada sahabat. Ini tak tahulah berapa kilo. Kilo kot. Ada 2. Anak saya cakap dia punya 2 kilo. Saya punya tak tahulah. Tapi ada jugalah. Tapi dah nampak lah. Masuk dah pasir. Ya ke? Alhamdulillah ada. Amui. Dia memang suka. Kurang ni tak ada. Yang tadi lah. Kalau tadi jumpa kat atas. Banyak sahabat. Kalau saya kumpulkan dekat mana ni, dekat saya banyak. Sebab dekat bawah-bawah ada lagi. Bawah ada lagi. Ada. Macam ni saya punya banyak sahabat. Ada jugalah. Banyak mantap baru. Anak saya punya ni. Dia bawa air sekali. Okeylah, jom balik dulu.